Ibu bapa kepada kanak-kanak lelaki yang lehernya dikelar menggunakan pisau direman 2 hari oleh Mahkamah Magistrat Batu Pahat pada 29 Oktober bagi membantu siasatan berhubung insiden terbabit. Perintah reman terhadap kedua-dua suspek berusia 41 tahun dikeluarkan Magistrat Nur Asidah Rahman bermula 29 Oktober sehingga 30 Oktober bagi membolehkan polis menjalankan siasatan lebih lanjut mengikut Seksyen 326 Kanun Keseksaan dan Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001. Terdahulu, pasangan terbabit tiba di perkarangan mahkamah pada jam 8.30 pagi sebelum dibawa masuk ke dalam mahkamah untuk prosiding reman. Sementara itu, Peguam suspek Muhammad Izzuan Ishak berkata, dalam prosiding itu, pegawai penyiasat memberitahu reman diperlukan untuk polis merekodkan percakapan mereka berdua. Terdapat percanggahan maklumat antara kedua OYDS ni yang juga memerlukan satu siasatan lebih terperinci lah. Dan selain daripada itu, rasa untuk reman juga adalah untuk menunggu laporan daripada JKM untuk mengambil kedua-dua anak OYDS untuk diletakkan di bawah jagaan JKM. Dan selanjutnya adalah untuk mengesan penglibatan suspek ataupun wujudan unsur-unsur jenayah lain dalam kes ini. Dalam kejadian 5.30 pagi Isnin lalu, mangsa berusia 6 tahun ditemukan dalam keadaan parah selepas leher sebelah kanan dikelar menggunakan senjata tajam.